Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada buat satu bateri untuk basikal elektrik. Ini belum buat finishing lagi. Ini aku pakai brand untuk BMS aku pakai brand Dali. Untuk brand Dali ni kita boleh setting dia punya sel untuk setiap bateri ni 8 hingga 17S. Discharging current 40A, charging 40A. Dan untuk BMS ni dia boleh link dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Wi-Fi dan juga Bluetooth. Untuk sambungan BMS yang jenis ni, dia boleh sampai ke 17 string. Yang aku buat ni adalah 14 string. 14 string ni maksud dia yang aku buat ni adalah parallel 2. Jadi 2 sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 string. Bateri 21700. Untuk 14 string kita akan gunakan kalau tengok kabel kat sini B0 sampai B17 sebab dia boleh sampai 17 string. Jadi dia ada kat sini adalah B-. Kabel yang B- ni kita sambungkan dengan negatif. Bahagian ni dia negatif supply. Negatif. Dan kabel warna hitam ni kita sambungkan ke B-. B- iaitu yang ni lah, B-. Untuk BMS ni dia ada B-, B1, B2, B3, B4 sampailah B17. B- yang ni. Untuk B1, kabel yang atas warna hitam ni, yang ni B1. B1 ni disambungkan ke sebelah atas yang B-. Ini B-, B1 sebelah sana. Sambungan B1 sini. B1 ke sebelah sini. Dan kemudian B2 dia patah balik ke sini. Sebelah dengan B-. Ini B2. Kalau nak mudah ingat, biasanya B-. Yang ni start dengan B2, B4, B6, B8, B10, B12. 10, B12. Dan satu lagi yang last ni B14 lah. Yang ni B14. Jadi kita akan sambungkan kabel kat ni B1, B2, B3 sampailah B14. Yang ni sebenarnya bila aku dah sambung lah. Cuma aku lupa sambung yang satu lagi kat sini. Yang B14 ni aku tak sambung dekat line yang last sekali, warna biru ni. Nanti dekat app nanti dia keluar 14 sel tapi yang sel yang ke-14 jadi kosong. Yang ke-14 ni kena sambung kat sini. Yang ni yang merah ni adalah B+. B+ dia ada dekat sini atas. Biasanya BMS B+ yang akhir tu dia yang last lah. Tapi untuk model ni B+ dia yang dia dibuat kat sini, kabel kat sini. Jadi kena solder dalam bahagian positif ni. Dan yang last juga yang ni, yang 14 ni kena sambung dekat B+. Kemudian dia ada P-. P- ni adalah negatif untuk charger dan negatif untuk load. Negatif untuk charger, satu kabel ni aku buat untuk charger dan dua kabel ni aku combine dia, aku buatkan untuk load. Jadi untuk basikal elektrik biasanya dia akan pakai 10A. Biasa guna 10A tu masa dia peak ya. Biasa dia pusing throttle dia akan naik 17A. Untuk standard basikal, yang ni bukan untuk modified lah. Dia combine dua ni. Yang ni kabel dia besar sebab dia boleh sampai 40A. Yang ni yang maksimum lah 40A. Tapi untuk basikal elektrik ni yang 350 watt saja.
Yang ni kebetulan ada orang jual, jadi aku gunakan yang ni lah, yang 40. Biasa aku pakai yang 30 okay, tapi yang ni kita boleh setting dalam app. Jadi untuk 17 ni akan ada lebih 3. Yang ni akan lebih 3. Kemudian untuk load, satu untuk positive supply, yang warna kuning untuk charger, pair dia yang sebelah sana tadi. Kemudian yang ni untuk load, merah untuk load. Jadi untuk 14S ni charger voltage dia boleh sampai 58.8 volt maksimum. Okey, dekat app nanti kita boleh setting berapa maksimum yang kita nak bateri ni charge lah. Walaupun dia boleh sampai 58.8, jadi kita boleh set dalam app mungkin 56 volt saja untuk jaga bateri. Jadi bila charger tu dia dah charge sampai 56, automatik dia akan full lah. Okay, kita tengok dekat app